KPN, nak tambah lagi subjek baru apa kejadah ni? Subjek karakter pula. Tak payahlah, tu semua penipuan sistem. Nak buat projek baru, bila projek baru, menteri pun dapatlah habuan dari projek tu kan. Sekarang ni, dah ada pendidikan Islam. Perkemaskan pendidikan Islam tu. Pendidikan Islam yang ada kat sekolah tu, masa dia sangat terhad. Murid-murid nak belajar pun, masa tak cukup. Itu yang perlu dipertingkatkan. Nak tambah apa lagi? Perbanyakkan pelajaran agama dalam tasawuf. Kat sekolah, terapkan amalan-amalan sunnah Nabi SAW. Bukannya amalan-amalan barat. Asingkan dulu perempuan dan lelaki itu. Itu ajaran yang Islam ajar. Ni nak tambah subjek apa kejadah semua ni. Cikgu pun manusia, bukan robot. Nak ajar subjek yang sedia ada pun, budak ramai lagi yang tak lepas. Result makin merosot. Yang kamu tahu, yang kat atas-atas pakai kipas je PMX. Nak tambah subjek baru, cikgu kena pergi kursus lagi. Kena kuasai silibus baru. Nak ajar pula kat budak-budak. Habis masa, habis tenaga. Subjek yang sedia ada ni pun dah overload. Menteri, cikgu dah cukup terbeban ni. Fikir sikit. Beradalah dekat tempat cikgu. Baru akan tahu. Jangan suka hati nak ubah sistem ikut selera kau, makcik. Sikit-sikit cakap, jangan sentuh guru saya, jangan sentuh sekolah saya. Kalau tak mampu bagi solusi, jangan tambah beban. Dengar sini, Menteri.